style lah, ada sleeve cup macam ni. Assalamualaikum, hari ni kecoh orang kata cut sleeve tu So kita tengok jap, dekat HWC ni ada cut sleeve ke Saya nak tahu juga cut sleeve tu macam mana. Dia punya cafe dia nice juga lepak kat sini. Dia macam santai je. Ni pun ada pastry juga. Okay, hai kak, nak order kopi? Boleh. Kopi apa ada yang sorted series ni kopi baru Belum cerita bagi saya yang Spanish latte ni satu. Saya nak coco latte pun satu. Matcha latte pun satu. Tiga lah. Tiga-tiga saya nak. Yang ni apa benda kak? Kalau ni, tadi awak dah ada air kan? So kalau yang ni, kita ada PWP. Kalau you nak add on ni, you just tambah RM10.9 je. Okay, boleh saya nak kotak tu juga satu. Sampai RM10 je kan? RM10.90. RM10.90. Okay, boleh tambah tu satu. Saya nak tambah pastry. Tambah pastry. Mana menarik Bagi saya yang salted egg lava ni satu. Betul. Itu je kot? Itu je. Okay, terima kasih. Dah siap. Okay, dah siap This one is matcha. Ni Spanish latte. Nak koko. Hazelnut coco. So ini je Okay, terima kasih. Inilah dia orang kata sleeve tu. Apa function dia ni OTD. Ni kita nak try dia punya matcha latte Bismillahirrahmanirrahim. Salted Spanish latte. Okay. So style lah, ada sleeve cup macam ni. Bismillah. Ni favorite. Kita nak try dia punya ni salted egg lava croissant. Rangop Alright. Dalam ni ada dia punya salted egg dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. So croissant ni memang ngam makan sebab dia macam rangup kat luar. Lepas tu croissant dia pun lembut. Salted egg dia ni dia tak macam over sangat. So bagi saya boleh habiskan lah. So ni air kita yang terakhir iaitu salted hazelnut coco latte. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pun power ke Dapatkan sleeve ni dia tengah collab dengan Brew So Brew collab dengan HWC Coffee. So keluarlah cup sleeve yang boleh OTD ni So ini dia iaitu Brew Bundle Box So collab dengan HWC Coffee. So kita tengok dalam dia ada apa. Big ribs and then okay, ada kopi punya macam kopi uncang ni kan. Bismillah. So menu ni memang ngam kalau kita nak cicil lepak-lepak minum-minum kopi. Tengok dia punya HWC punya environment pun memang syok So yang mana berminat boleh je pergi ke mana-mana HWC Coffee. Dia ada banyak cawangan. Jadi guys, dapatkan ni cut sleeve ni. Right, minum dulu.